Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya telah terbaca satu petikan di Sinar Harian bertarikh 19 Ogos. Nurliza didakwa lagi kali ini ribat wang haram 13.4 juta. Di mana seorang pengarah syarikat pelaburan yang telah didakwa atas pertuduhan pecah amanah di Mahkamah Session 10 pertuduhan menerima wang berjumlah 13.4 juta hasil aktiviti haram, iaitu Datuk Nurliza Tajuddin, melibatkan sebuah syarikat yang bernama Energy Eco Berhad. Untuk maklumat, kita sedang mewakili ratusan mangsa-mangsa yang mendakwa mereka telah terpedaya dengan skim pelaburan yang berkonsepkan IRPS. Pendakwaan ini telah mengikut di bawah Seksyen 4-1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram tahun 2001, di mana jika sabit kesalahan, hukuman penjara selama 15 tahun, denda tidak kurang dari 5 kali ganda jumlah nilai hasil kesalahan atau 5 juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak berkuasa kerana telah membawa kes ini, khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Setelah kita membuat aduan, maka kertas siasatan dibuka, kertas siasatan telah diserahkan kepada bahagian pendakwaan dan akhirnya individu ini telah didakwa di Mahkamah Session. Jadi apa yang kita harap, pendakwaan ini dapat memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa yang kami wakili, kerana mangsa-mangsa telah mengalami kerugian yang teruk kerana wang yang mereka laburkan bagi tujuan persaraan mereka ni akhirnya lenyap melalui syarikat yang bernama Energy Eco Berhad. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak berkuasa, terutamanya pihak SPRM, kerana menjalankan satu siasatan yang tulus, melengkapkan kertas siasatan dengan kadar yang cepat dan akhirnya ada pendakwaan kepada individu-individu ini. Semoga dapat memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa yang kami wakili. Terima kasih. Assalamualaikum.